Okay, bye. Wah, kita makan dekat kat situ lah. Padawa. Masih saya. Okay, Farid and Bel makan. Apa nama dia? Nasi bungkus orang custom lauk. And me and Hazra and Fali makan ikan penyet. Niti makan geprek guys. Baru datang Padawa. Rasa macam dekat England. Grand Coffee Factory. Brown, bukan Grand. Brown Cafe Factory. Betul. So, sebatang je. One, two. Kita ada lagi video. Bye. Cepat out. Like. Sumpah and plan nak main Luna Park tiba-tiba. Luna Park tapi tak ada orang sebab panas. Tapi okey je. Wah, very Okey je. Ni kalau main running man. Korang nampak ada car park. Tiket guys. Ni apa? Merry go around. Ada Ferris wheel. 6 feet. Wah. We are so tall. Tengah beli souvenir. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apakan daya lah. The Monster and One Piece. Bukan aku punya, Matthew punya. Aku rasa ni atau ni. Aku yang ni lah. Yang ini. Tutup mata Matthew. Nice. Aku doktor. Apa nama dia? Apa nama dia? Okay, berapa damage untuk hari ni sahaja? 100. Kau? Kau? 138. Kau? 90. Ya ke? Serius tak? Apa? Ni lah. 90 untuk Sumpah? souvenir. Sebab kata Azra tak hebat tak siap. Satu, dua, tiga. Sambil kereta second hand. We got another 1 hour and 37 minutes to sampai Malaysia. Now we eating our breakfast. Kita orang macam pernah makan yang lagi sedap. So, Kenyang. tapi air pun tak habis. And to all Malaysians, welcome home. Selamat pulang ke tanah air. We are so bad.